dari desa ke kota maju. Usaha halal jadi sandaran. Wanita UMNO terus bersatu, memperkasa ekonomi demi masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, wanita luar biasa. Yang berbahagia Datuk Halimah Tun Saadiah binti Bohan, Pengerusi Persidangan Wanita UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini binti Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Datuk Seri, Wanita UMNO Negeri Sembilan mengucapkan tahniah kepada YB kerana menggalas amanah sebagai Menteri Penuh dalam kerajaan sekarang. Tahniah YB. Yang berbahagia Datuk Seri Nurliza binti Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia, Wakil-Wakil Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia, Barisan Exco, Barisan Pegawai dan Exco Wanita UMNO Malaysia, Ketua Negeri Sembilan Yang berhormat Puan Sri Datuk Bibi Shaliza Haji Muhammad Khalid, Ketua Wanita UMNO Negeri Sembilan. Terima kasih YB kerana memberi saya peluang untuk menjadi jurucakap mewakili Wanita Negeri Sembilan. Ketua-ketua wanita negeri, ketua-ketua wanita bahagian serta perwakilan daripada seluruh Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarida binti Baharudin, lebih dikenali di tempat saya Bulan. Ingat Bulan, ingat saya. Setiausaha Wanita UMNO bahagian Tampin, mewakili Wanita UMNO Negeri Sembilan. Salam UMNO, wadah perjuangan orang Melayu. Salam wanita berani bangkit. Wanita UMNO Negeri Sembilan dengan penuh rasa tanggungjawab dan iltizam mengukuhkan usul ekonomi bertemakan memperkasa wanita dalam industri halal sebagai satu agenda strategik yang wajar diberi keutamaan dalam usaha mempengukuhkan ekonomi rakyat, memperkasa wanita serta menjamin kesejahteraan negara secara mampan dan inklusif. Industri halal pada hari ini bukan sekadar memenuhi tuntutan syariah, malah telah berkembang sebagai sektor ekonomi bernilai tinggi dan berdaya saing global, merangkumi bidang makanan dan minuman, pharmaceutical, kosmetik, logistik, pelancongan, kewangan serta perkhidmatan sokongan. Malaysia terus diiktiraf sebagai antara peneraju industri halal dunia dengan nilai ekspor produk halal negara mencecah lebih 60 bilion setahun, meliputi pasaran Asia Barat, Asia Tenggara, Eropah dan Amerika Utara. Sektor halal kini menjadi antara penyumbang penting kepada keluaran dalam negara kasar, KDNK serta pemacu pertumbuhan ekspor negara. Negeri Sembilan pula mempunyai potensi besar dalam rangkaian industri halal melalui perusahaan kecil dan sederhana, industri asas tani serta penglibatan aktif wanita di peringkat akar umbi. Ramai wanita terlibat secara langsung dalam penghasilan produk makanan, kosmetik, herba dan produk tradisional yang mempunyai nilai komersial tinggi. Namun, masih memerlukan sokongan sistematik untuk berkembang ke tahap lebih mampan dan berdaya saing. Kerajaan Negeri Sembilan telah melaksanakan pelbagai inisiatif dalam memperkasa keusahawanan dan pembangunan industri kecil dan sederhana, termasuk program peningkatan kemahiran, bimbingan teknikal serta sokongan kepada ekonomi rakyat. Usaha ini wajar diperkukuh dengan pendekatan yang lebih tersusun dan berfokus khusus kepada wanita agar penglibatan mereka dalam industri halal dapat dimaksimumkan secara berkesan dan berimpak tinggi. Sehubungan itu, Wanita UMNO Negeri Sembilan mencadangkan agar latihan dan pembangunan kapasiti wanita dalam industri halal dilaksanakan secara berstruktur dan berterusan. Program latihan ini hendaklah merangkumi kefahaman berkaitan persijilan halal, keusahawanan, pengurusan perniagaan, inovasi produk, digitalisasi, pematuhan piawaian serta strategi pemasaran moden. Latihan yang bersifat praktikal, bersasar dan mudah diakses ini penting bagi memastikan wanita mampu membina perniagaan yang mampan serta bersedia menepusi pasaran lebih luas. Dalam aspek pensijilan halal pula, proses permohonan dan pematuhan wajar dipermudah melalui pendekatan pemudah cara dan bimbingan berterusan. Penyediaan klinik bimbingan halal, khidmat nasihat teknikal serta sokongan kos kepada pengusaha wanita mikro dan kecil akan menggalakkan lebih ramai wanita mendapat
persijilan halal sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna dan kebolehpasaran produk mereka di dalam serta luar negara. Dari sudut pembiayaan, wanita UMNO Negeri Sembilan berpandangan bahawa akses kepada modal merupakan antara cabaran utama wanita dalam industri halal. Contohnya, baru-baru ini di Negeri Sembilan, pemekasaan wanita mara telah dilakukan. Oleh itu, skim pembiayaan khas yang mesra wanita perlu diperkasakan termasuk geran permulaan, dana mikro, pembiayaan patuh syariah serta kemudahan sokongan kewangan yang fleksibel bagi menyokong pertumbuhan dan kelangsungan perniagaan wanita dalam jangka panjang. Selain itu, pemekasaan wanita dalam industri halal perlu disokong dalam pembangunan jaringan perniagaan dan penebusan pasaran antarabangsa. Wanita perlu diberi peluang untuk menyertai pameran dan ekspo halal, misi perdagangan, program padanan perniagaan serta platform perdagangan digital agar produk halal ini diterajui wanita tempatan mampu menembusi pasaran global dan mengangkat imej Malaysia sebagai hub halal dunia. Usul ini berlandaskan pengalaman sebuah Naden apabila saya sendiri merupakan salah seorang usahawan wanita yang telah berjaya memperoleh persetujuan halal melalui Institut Kotaj Halal Anjuran Jabatan Hal Ema Agama Islam Negeri Sembilan. Saya rasa negeri lain ada jugalah, tapi saya rasa Negeri Sembilan lagi best. Di samping menerima sokongan dan bantuan geran daripada agensi-agensi. Okey, sebagai contoh, Pi nak boleh. Bayangkan produk rendang Maman Kak Sari ni yang halal ni, wah bangga halal ni mendapat persetujuan halal berjaya menembusi pasaran luar negara. Keadaan ini bukan saja meningkatkan nilai ekspor, malah secara tidak langsung membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Kalau saya boleh, kakak-kakak pun boleh tau. Dari desa ke kota maju, usaha halal jadi sandaran. Wanita UMNO turut bersatu memperkasa ekonomi demi masa depan. Pengalaman ini membuktikan apabila wanita diberikan peluang bimbingan serta sokongan yang tepat, mereka bukan saja mampu mematuhi pawaian halal, malah dapat meningkatkan kualiti produk dan berkembang sebagai usahawan yang berdaya saing. Saya seperti yang saya tahu, ada di kalangan kita ini yang beringin nak dapatkan sijil halal dengan macam-macam kekangan, masalah, tapi insya-Allah dengan bantuan geran yang diusahakan, insya-Allah kita akan mendapat persijilan halal. Kami juga ingin merakamkan penghargaan setinggi-tingginya kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Presiden UMNO, atas kepimpinan beliau dalam memacu Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah serta membawa pelbagai inisiatif strategik dan pembangunan industri halal negara. Di bawah pimpinan beliau, usaha memperkukuh ekosistem halal termasuk Hala 7 seperti Halal Industri Master Plan 2030 serta kerjasama halal antarabangsa telah membantu memperluaskan peranan Malaysia sebagai hub utama ekonomi halal orang Melayu dan umat Islam. Sokongan beliau menjadi inspirasi kepada kami untuk memperkasakan wanita dalam industri halal selari dalam aspirasi parti dan negara. Dalam konteks parti, wanita UMNO mempunyai peranan penting sebagai penggerak ekonomi rakyat di peringkat akar umbi. Walaupun pelbagai program latihan dan inisiatif nasional seperti Women in the Halal Industry (WHI) telah diperkenalkan, masih belum wujud satu lagi platform khusus di bawah UMNO sendiri yang menyeluruh, tersusun dan berfokus kepada pembangunan wanita dalam industri halal. Justru itu, cadangan penubuhan platform pemekasaan wanita halal UMNO serta program mentor-menti industri halal wanita adalah relevan, progresif dan strategik kerana ia menghimpunkan latihan, bimbingan, pembiayaan dan jaringan pasaran dalam satu struktur khas parti, sekaligus memastikan impak langsung kepada ahli wanita UMNO. Keseluruhannya, usul ini bertujuan wanita bukan sekadar pemerhati tetapi muncul sebagai pemain utama dalam industri halal negara.
Pemerkasaan wanita dalam industri halal bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, malah mengukuhkan institusi keluarga, memperkasa komuniti serta menjamin kemakmuran negara secara inklusif dan berterusan. Wanita UMNO Negeri Sembilan menyokong ucapan dasar Ketua Wanita UMNO Malaysia, terutamanya pada 30% penglibatan wanita dalam politik diusahakan bersungguh seperti parti-parti lain. Contohnya, telah mengetengahkan pemimpin wanita lebih serius. Kalau parti lain, takkan kita tak boleh? Betul tak? Kalau parti sebelah tu, banyak calon wanita. Kita 2-3 orang je. Mesti nak lebih kan? Betul? Betul tak? Nak habis dah ni. Siri junjung pembuka bicara, Pinang sebatang lambang setia. Wanita bangkit macu negara, halali perkasa, UMNO terus berjaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup UMNO, hidup wanita. Wanita berani bangkit.